Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan pentaksiran pengukuhan kognitif 1 tingkatan 5 2025. Lihat soalan nombor 1 A. Tentukan sama ada ayat di bawah merupakan penyataan atau bukan penyataan. Jadi kata kunci kat sini adalah penyataan. Sebelum tu kita kena tahu dulu apakah dimaksudkan dengan penyataan. Penyataan ini merupakan ayat yang boleh kita jawab benar ataupun palsu. Dan dia tak boleh kedua-duanya sekali. Okey, kita tengok soalan nombor 1 Roman. 2x tambah 7 sama dengan negatif 5. Ini merupakan persamaan linear. Kemudian dia ada unknown iaitu x. Jadi adakah persamaan linear ini dia sama dengan negatif 5? Sedangkan kita tak tahu satu nilai kan. Jadi di sini kita tidak boleh menjawab adakah sama dengan negatif 5 tu benar ataupun palsu. Jadi ayat ini bukan suatu penyataan. Jadi jawapan kita bukan penyataan. Selanjutnya soalan 2 Roman. 64 ialah gandaan 3. Okay, kat sini kita boleh tentukan sama ada 64 itu gandaan 3 ataupun tak. Jadi kita boleh tekan calculator. Jadi kita dapati bahawa 64 ni dia bukan gandaan 3. Dia bukan sifar 3. Jadi kat sini kita boleh jawab ayat ini sebagai palsu. Bila kita boleh jawab dia sebagai palsu, bermaksud dia merupakan suatu penyataan. Ini jawapan kita adalah penyataan. Seterusnya soalan B. Tulis songsangan bagi implikasi berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Kata kunci kat sini adalah songsangan. Pertama sekali kita lihat ini merupakan penyataan dalam bentuk implikasi. Kalau ayat dalam bentuk implikasi, dia merupakan jika P maka Q. Itu bentuk umum dia. Jika P maka Q itu adalah jika anti-jadian maka akibat. Kat sini, jika 56 bahagi 8 sama dengan 7, ini merupakan anti-jadian ataupun kita katakan P. Kemudian maka 16 tolak 56 bahagi 8 sama dengan negatif 5, ini merupakan akibat dia. Di sini kita ada 4 jenis penyataan dalam bentuk implikasi ini. Yang pertama adalah penyataan jika P maka Q. Yang seterusnya adalah akas. Akas ini adalah jika Q maka P. Kalau kat sini kita dapati bahawa P dengan Q dah berubah tempat berbanding dengan penyataan tadi. Kemudian yang ketiga adalah songsangan. Songsangan adalah jika penafian P maka penafian Q. Jadi kat sini kita dapati bahawa songsangan tu dia ambil daripada penyataan. Tetapi dia menafikan P dan menafikan Q. Iaitu dia menafikan anti-jadian dan menafikan akibat. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kontrapositif. Kontrapositif pula berbentuk jika penafian Q maka penafian P. Kali ini untuk kontrapositif, dia ambil balik akas tadi. Tapi dia menafikan Q dan juga P. Berbalik pada soalan kita. So kita tulis songsangan. Jadi di sini kita akan menafikan P dan menafikan Q ataupun kita menafikan anti-jadian dan menafikan akibat. Jadi bagaimana untuk kita menafikan P dengan Q ni? Yang pertama P adalah 56 bahagi 8 sama dengan 7. Kalau penafian kita akan buat tak sama dengan. Sama juga dengan Q, 16 tolak 56 bahagi 8 tak sama dengan 5. Seterusnya kita tengok pula nilai kebenaran. Macam mana kita nak tentukan nilai kebenaran bagi penyataan ini? Di sini kita ada satu tip. Macam mana kita nak tentukan nilai kebenaran bagi implikasi ini? Pertama sekali adalah kita lihat daripada perkara P ataupun kita lihat anti-jadian. Kalau anti-jadian dia palsu, maka keseluruhan penyataan itu akan jadi benar. Jadi mari kita tengok anti-jadian untuk penyataan ini. Di sini anti-jadiannya adalah 56 bahagi 8 tak sama dengan 7. Di sini.
Ini yang terjadi ada. 56 bagi 8 sebenarnya sama dengan 7. Tapi bila kita buat penafian, dia akan jadi palsu kat sini. Jadi bila kejadian palsu, maka keseluruhan pernyataan ini dia akan jadi benar. Jadi jawapan kita untuk soalan ini adalah benar. Jadi di sini cikgu tunjukkan jadual bagaimana untuk nak menentukan nilai kebenaran bagi satu pernyataan yang berbentuk implikasi. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A 1 Roman 1 markah, A 2 Roman 1 markah. Dan untuk soalan B, kita menyatakan songsangan 1 markah dan nilai kebenaran 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 2, A. Pada ruang jawapan lengkapkan jadual 1 bagi fungsi Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2. Kita akan dapatkan nilai Y di mana X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Jadi kita akan masukkan persamaan 4 tolak X kuasa 2 dalam kalkulator. Jadi kita akan masuk 4 tolak X kuasa 2. Kemudian kita akan kalkulate. Kita akan masukkan nilai X kita yang pertama itu negatif 1. Tekan sama dengan, kemudian tekan sekali lagi sama dengan. Kita akan dapat 3. Kemudian nilai X yang kedua adalah 2. Jadi kita tekan calculate. Kemudian kita tekan 2. Kemudian kita tekan sama dengan 2 kali. Dan kita akan dapat sifar. Seterusnya soalan B. Seterusnya lukis graf Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2. Okay. Pada ruang jawapan diberi kepada kita paksi X dan paksi Y. Jadi kita akan plotkan titik-titik yang ada pada jawapan A tadi. Okay, dan seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini menggunakan satu garis lengkung. Pastikan garis itu akan melalui semua titik-titik yang terplot tadi. Jadi jawapan kita untuk soalan 2B. Okay, seterusnya kita tengok pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita dapatkan nilai Y 3 dan sifar, kita dapat 1 markah. Dan untuk soalan 2B, kita plotkan titik-titik yang betul 1 markah, kemudian garis graf 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 2. Okay, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 3. Sebenarnya bulan kemerdekaan, kelab sejarah sekolah telah menggantung bendera merentangi antara 2 blok bangunan sekolah. Bendera tersebut diikat pada titik C di tingkat 2 bangunan ke titik E di tingkat 3 bangunan. Jadi satu menunjukkan keadaan tersebut. Diberi jarak antara bangunan itu ialah 20 meter dan tinggi setiap tingkat adalah 5 meter. Namakan sudut dongakkan titik E dari C. Seterusnya, hitung nilai sudut itu. Untuk soalan ini, kita kena namakan sudut dongak. Jadi macam mana nak tahu sudut dongak? Kita tengok pada soalan diberi kepada kita. Sudut dongak E dari C. Dan dari C, jadi kita berada di C kat sini. Okey, kemudian kita mendongak ke E. Jadi sebelum kita mendongak ataupun kita menunduk, kita ada satu garis normal, iaitu garis melentang. Jadi garis melentang kat sini adalah garis antara C dan D. Ini garis dia. Jadi bila dia mendongak, dia berada di atas garis melentang. Jadi sudut yang terbentuk adalah di sini. Jadi untuk menamakan sudut ini, kita akan gunakan huruf yang ada kat sini, yang dia label tu. Jadi sudutnya adalah sudut ECD. Ataupun kita boleh juga tulis sudut DCE. Okay, sama je. Seterusnya kita akan hitung nilai sudut ini. Okay, di sini diberi kepada kita jarak antara 2 bangunan adalah 20 meter. Jadi di sini 20 meter. Kemudian tinggi bagi setiap tingkat adalah 5. Kat sini ada 2 tingkat, jadi akan jadi 10 meter. Jadi kat sini kita ada sisi bertentangan
dan sisi bersebelahan. Maka kita akan guna tan, iaitu tentang per dengan sebelah. Jadi kita guna tan sudut ECD sama dengan tentang per sebelah. Dan untuk dapatkan sudut, kita akan tekan kalkulator. Kita akan tekan shift dulu, kemudian kita tekan tan. Kemudian 10 per dengan 20. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat 26.565. Jadi kita bundarkan pada 2 titik perpuluhan 26.57. Sebenarnya dari segi pemberian markah, kita namakan sudut dongak tadi terdapat 1 markah. Kemudian langkah pengiraan, kita guna tan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 3. Baiklah, seterusnya terlihat pada soalan nombor 4. Aliyah ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans rumah tersebut ialah RM400,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan koinsurans untuk menginsurankan 75% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM5,000. Tengok soalan A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Aliyah bagi rumahnya itu. Okay, kata kunci kat sini adalah insurans yang harus dibeli. Insurans yang harus dibeli ini adalah berdasarkan kepada peratusan koinsurans. Jadi peratusan koinsurans di sini adalah 75%. Jadi kita akan ambil 75% dan kita darabkan dengan nilai boleh insurans rumah iaitu RM400,000. Jadi untuk soalan A, 75% darab dengan RM400,000. Dan kita akan dapat RM300,000. Seterusnya terlihat pula soalan B. Rumah Aliyah telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya ialah RM150,000. Hitung jumlah insurans yang telah dibeli oleh Aliyah jika ia telah menerima bayaran pampasan sebanyak RM120,000. Okay, jadi di sini diberi kepada kita adalah jumlah kerugian, kemudian jumlah pampasan. Jadi macam mana untuk nak kira jumlah pampasan? Pampasan diberi kepada kita adalah RM120,000. Jadi pampasan ini adalah sama dengan insurans yang dibeli per dengan insurans yang harus dibeli. Jadi untuk insurans yang dibeli terletakkan sebagai X dan yang harus dibeli pada soalan A tadi iaitu RM300,000. Kemudian kita akan darabkan dengan nilai kerugian iaitu RM150,000. Kemudian kita tolak dengan deductible RM5,000. Jadi kita terus tekan kalkulator di sini. Pertama sekali kita tekan 120,000. Kemudian kita tekan alpha, kita tekan calculate untuk sama dengan. Kemudian kita buka kurungan. Kemudian kita tekan pecahan. Letakkan X di atas per dengan 300,000. Kemudian darab dengan 150,000. Tutup kurungan. Kemudian tertolak dengan 5,000. Kemudian tekan shift, tekan calculate, tekan sama dengan. Kita akan dapat nilainya adalah RM250,000. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Soalan A, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Soalan B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Jadi kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 4. Seterusnya terlihat soalan nombor 5. Pihak pengaju Karnival Inovasi mengadakan pertandingan robotik kategori robot bola sepak. Jadual menunjukkan sebuah gelanggang yang digunakan untuk pertandingan tersebut. Diberi luas gelanggang tersebut ialah 35 meter persegi. Hitung nilai X. Untuk soalan ini diberi kepada kita luas. Dan kemudian bentuk yang diberi kepada kita adalah bentuk segi 4 tepat. Jadi luas segi 4 tepat adalah panjang darab lebar. Panjangnya adalah X tambah 5, lebar X tambah 3.
panjang darab lebar sama dengan 35. Jadi kita boleh tulis X tambah 5 darab dengan X tambah 3 sama dengan 35. Kemudian kita akan kembangkan. Jadi di sini X darab X terdapat X kuasa 2. Kemudian X darab 3 dapat 3X. 5 darab X dapat 5X. 5 darab 3 dapat 15. Sama dengan 35. Kemudian kita susun balik. Kita tengok ada sebutan yang serupa di antara 3X dan 5X. Jadi kita boleh tambah, akan dapat 8X. Kemudian di sini 15 dengan 35 juga merupakan sebutan yang serupa. Jadi kita bawa 15 ke kanan ataupun untuk bahagian sebelah kiri ini kita akan tolak dengan 15 dan bahagian kanan pun tolak dengan 15. Jadi kita akan dapat sama dengan 20. Okay, di sini kita ada X kuasa 2. X kuasa 2 ini bermaksud dia merupakan persamaan kuadratik. Jadi untuk selesaikan persamaan kuadratik, kita akan tulis dalam bentuk persamaan kuadratik. Iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Jadi X kuasa 2 tambah 8X tolak 20 sama dengan sifar. Kemudian kita boleh guna teknik ataupun kaedah pemfaktoran. Kita buat kurungan kosong di sini. Kemudian kita akan terus guna kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A, kita tekan 2 untuk polinomial, kemudian untuk degree, kita tekan 2. Jadi kita akan masukkan nilai kita yang pertama, itu nilai A di sini sama dengan 1, yang sama dengan. Kemudian B 8 sama dengan. Kemudian nilai C negatif 20, kita tekan sama dengan. Kemudian untuk jawapan, kita tekan sama dengan, kita akan dapat X sama dengan 2. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat X sama dengan negatif 10. Kemudian nilai ini kita akan masukkan dalam kurungan tadi. Jadi kat sini jadi X tolak 2, X tambah 10. Untuk masukkan nilai dalam kurungan, kita akan terbalikkan simbol positif negatif tu. Kemudian di sini, X ini dia mewakili panjang dan lebar. Kalau panjang dan lebar, dia tak ada nilai negatif. Jadi di sini kita kena buat kesimpulan akhir di mana kita akan pilih satu nilai sahaja. Jadi jawapan akhir kita adalah X sama dengan 2. Okey, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Markah pertama yang kita akan dapat bila kita buat panjang darab lebar sama dengan 35. Kemudian kita tulis untuk persamaan kuadratik, kita dapat satu lagi markah. Kemudian kita guna kaedah pemfaktoran, satu markah lagi. Kemudian jawapan akhir, satu lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya soalan nombor 6. Kerja 3 menunjukkan laluan yang boleh dilalui dari pekan P ke pekan S. Pemberat pada graf tersebut mewakili jarak dalam km. Puan Imani yang tinggal di pekan P bercadang untuk pulang ke kampungnya di pekan S. Soalan A, 1 Roman. Tentukan bilangan bucu. Okay, untuk menentukan bilangan bucu, kita kira bintik ataupun titik yang ada dalam graf ini. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jawapan kita 7. Seterusnya untuk A2 Roman, bilangan tepi. Okay, tepi ni apa dia? Tepi ni adalah garis yang menghubungkan dua bucu. Ini kalau kita kira di sini, ini tepi yang pertama, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan tepi di sini kita ada 8. Seterusnya soalan B. Hitung jarak terpendek dalam km yang akan dilalui oleh Puan Imani untuk pulang ke kampungnya. Jadi di sini kita akan bermula pada pekan P dan berakhir pada pekan S. Okay, kat sini kita kena pilih laluan yang paling dekat. Jadi kita boleh buatlah beberapa laluan, kemudian kita bandingkan laluan mana yang lebih dekat. Jadi untuk soalan ini jawapannya adalah bermula pada pekan P, dia akan pergi ke pekan W, dan W ke pekan U, kemudian daripada U ke T, dan akhir sekali sampai ke pekan S. Ini merupakan laluan yang paling pendek. Jadi kita tulis jawapan.
Jadi kita tambah jarak perjalanan semua, iaitu kita akan dapat 132 kilometer. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 6A, 1 Roman 1 markah, 2 Roman 1 markah. Kemudian untuk soalan B, menyatakan laluan dia 1 markah dan jumlah jarak 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 7. Jadual 2 menunjukkan pelan keuangan bulanan Fazlina. Hitung X, Y dan Z, seterusnya huraikan aliran tunai Fazlina. Kita dapat di sini kita dah dapatkan nilai X, Y dan Z. Kita tengok apa dia nilai X. Nilai X ini merupakan jumlah pendapatan bulanan. Jadi untuk mendapatkan jumlah pendapatan bulanan, kita akan tambah pendapatan aktif kat sini, kemudian gaji, komisen dengan pendapatan pasif. Jadi di sini untuk pendapatan aktif dia dapat 3,950. Kemudian pendapatan pasif 600. Jadi X kita akan tambah 3,950 dengan 600. Jadi kita akan dapat jawapan X sama dengan 4,550. Seterusnya terlihat pula Y. Y ini merupakan baki pendapatan. Jadi untuk mendapatkan baki pendapatan, kita ambil jumlah pendapatan ditolakkan dengan simpanan. Jadi simpanan di sini RM350. Jadi kita akan ambil 4,450 tolak dengan RM350. Kita akan dapat RM4,200. Seterusnya, nilai Z. Nilai Z di sini merupakan aliran tunai. Jadi untuk mendapatkan aliran tunai, kita akan ambil jumlah pendapatan atau baki pendapatan tadi, Y ini, tolakkan dengan semua jumlah perbelanjaan, iaitu RM3,700. Jadi di sini kita akan ambil RM4,200 tolak dengan RM3,700. Jadi Z kita akan dapat RM500. Kemudian kita akan huraikan aliran tunai Fazlina. Aliran tunai ini kita akan tengok pada nilai Z tadi. Nilai Z kita dapat tadi adalah positif 500. Bermaksud dia ada lebihan 500 pada bulan. Jadi jawapan kita di sini adalah aliran tunai positif. Selanjutnya dari segi pemberian markah, kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk X, Y dan Z. Kemudian dinyatakan aliran tunai positif, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan. Selanjutnya soalan nombor 8. Pelajaran 4 menunjukkan plot titik bagi bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid semasa cuti sekolah dalam satu soal sedikit. Soalan A. Tentukan mod bagi data itu. Mod di sini bermaksud kekerapan yang paling tinggi. Kita tengok pada raja 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni merupakan bilangan buku yang dibaca. Kemudian plot titik ini merupakan bilangan murid. Jadi kita akan tengok bilangan murid mana yang paling banyak. Yang paling banyak adalah berada di sini. Jadi modnya adalah 3. Seterusnya soalan B. Hitung satu Roman min. Untuk mendapatkan min, kita boleh menggunakan rumus min. Iaitu rumus min adalah X bar sama dengan sigma Fx per dengan sigma F. F adalah frekuensi ataupun kekerapan. X itu adalah bilangan buku yang dibaca. Contoh kat sini, kita akan ambil F-nya adalah 3. Bilangan buku yang dibaca 1. Jadi 3 darab 1. Kemudian kita ambil 2 pula di sini. Kemudian sini 6, 4, 3, 0, 2. Jadi kita akan tulis. Dan kita per dengan jumlah keseluruhan murid. Jadi kita ada 20 orang. Seterusnya kita akan tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Di sini kita ada teknik menggunakan kalkulator dengan menggunakan mod statistik. Langkah pertama, kita kena onkan dulu frekuensi sebab dalam soalan ini dia ada nilai frekuensi.
Kita akan tekan Shift, kita tekan menu, kemudian kita tekan bawah, kemudian kita ambil 3 untuk statistik dan frekuensi ditanya kita tekan 1 untuk on. Seterusnya, kita tekan menu, kemudian kita tekan 6, kemudian kita ambil nombor 1 untuk one variable. Jadi kat sini kita akan ada 2 lajur, satu lajur X, satu lajur frekuensi. X ni adalah bilangan buku yang dibaca, jadi kita akan masukkan 1 sampai 7. Jadi kita masukkan 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan 4 sama dengan 5 sama dengan 6 sama dengan dan 7 sama dengan. Kemudian untuk lajur yang kedua adalah frekuensi. Kita akan masukkan frekuensi yang pertama di sini. 3 sama dengan 2 sama dengan 6 sama dengan 4 sama dengan 3 sama dengan 0 sama dengan dan 2 sama dengan. Seterusnya untuk dapatkan jawapan, kita akan tekan option, kemudian kita tekan 3. Okay, jadi di sini dipaparkan pada kita jawapan. Jawapan kita akan ambil X bar yang berada pada baris pertama. Itu jawapannya 3.5. Jawapan kita di sini 3.5 untuk min. Okay, seterusnya, sisihan piawai. Okay, sisihan piawai ini juga dia ada rumus. Okay, yang ini rumus dia. Rumus ini diberi di dalam soalan pada ruangan rumus di depan. Jadi kamu boleh tengok di situ. Kemudian kita akan gantikan nilai-nilai. Kalau kita lihat kat sini, dia merupakan fx juga. Dia sama macam min tadi. Jadi kita akan ambil balik nombor-nombor ni lah. Cuma kita letakkan kuasa 2. Yang pertama adalah 3 darab 1 kuasa 2. Ini langkah pengiraan yang mesti kita tunjuk. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tengok balik kalkulator tadi yang telah kita buat tadi. Sisihan piawai adalah berada pada baris kelima, iaitu sigma X. Jadi di sini jawapannya adalah 1.68819. Jadi kita tulis setakat 3 titik perpuluhan, kita dapat 1.688. Bila seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan A, kita dapat 1 markah. B 1 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan 1. B 2 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan lagi 1. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 8. Seterusnya soalan nombor 9. Wajah 5 di ruang jawapan menunjukkan sebuah sisi 4M dan titik P dilukis pada satu satah ke atas. Soalan A 1 Roman. Nyatakan koordinat imej bagi titik P di bawah transformasi translasi negatif 2, 3. Di sini kita akan tengok pada ruang jawapan. Kita ada titik P. P ini akan kita buat translasi negatif 2, 3. Negatif 2, 3 itu bermaksud 2 ke kiri, 1, 2, kemudian 3 ke atas. 1, 2, 3. Ini terdapat imejnya berada pada kedudukan 10 ke 6. Selanjutnya soalan A2 Roman. Pada ruang jawapan lukis imej bagi sisi 4M di bawah transformasi pantulan pada garis Y sama dengan 5. Kali ini dia merupakan pantulan pada garis Y sama dengan 5. Kita tengok kat sini. Y sama dengan 5 adalah berada di sini. Ada garis yang memintas Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Jadi M ni kita akan buat pantulan. Jadi untuk pantulan, kita pilih satu bucu, contoh bucu ni. Dan jarak bucu ni dengan garis pantulan satu kotak. Jadi imej pun terbentuk satu kotak jaraknya daripada garis pantulan. Okay. Kemudian dari sini 2. Okay. Kemudian kita garis untuk membentuk segi 4. Macam tu. Kemudian kita labelkan sebagai M'. Seterusnya soalan B. Wajah 6 menunjukkan 3 sisi 4 A, B, C, D, E, F, G, H dan P, Q, R, S. E, F, G, H adalah imej bagi A, B, C, D di bawah transformasi V. Jadi kat sini E, F, G, H ini adalah imej dan ini adalah objek. Ini adalah V. Okay, seterusnya P, Q, R, S adalah imej bagi E, F, G, H di bawah transformasi W. Okay, jadi kat sini P, Q, R, S ni merupakan imej
pada EFGH. Okay, yang ni dia akan jadi objek dia. Pergi ke sini. Ini adalah W. Uraikan selengkapnya transformasi V. Tengok, ini adalah objek. Ini adalah image. Objek dan image letak kedudukannya berubah. Okay, bila kedudukan berubah kat sini, kita boleh agak dia merupakan satu putaran. Putaran pergi ke sini. Jadi putaran ini merupakan putaran ikut arah jam. Seterusnya kita akan tentukan pula pusat putaran. Jadi macam mana nak tentukan pusat putaran? Hubungkan dua titik yang sepadan. Contoh, titik A sepadan dengan titik E. Jadi kita akan sambungkan kedua-dua titik ini melalui pasi X dan juga pasi Y. Okay, langkah seterusnya, kita akan kira kotak. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Jadi kita ada 10 kotak. 10 kotak ini, kita kena bahagi 2. Kita kena dapat 5. Ini sebab apa bagi 2? Disebabkan kita nak dapatkan titik tengah di antara dua garis ni. Di tengah-tengah ni ada di sini. Kemudian satu lagi kita tengok di sebelah kiri garis dia bengkok macam ni, bentuk L. Di sebelah kanan ada garis lurus. Untuk belah yang garis dia bengkok, kita akan luruskan. Jadi cara kita nak luruskan? Okay, tengah sini. Untuk nak luruskan dia, kita akan tengok kotak selepas daripada titik tengah tu kat sini. Kat sini kita dua kotak yang bengkok. Kemudian di atas dah lurus dah kan. Kat sini dua ni kita akan ganjak dia ke bawah. 1, 2. Ini berada ke sini. Ini kalau kita sambung, E pergi ke titik tu, kemudian A pergi ke titik tu, kita dapati kedua-dua garis kiri dan kanan tu dah jadi sama panjang. Jadi kat sinilah pusat putaran tersebut. Dan kalau kita lihat, dia membentuk sudut 90 darjah. Jadi untuk transformasi V, dia merupakan putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 01. Selanjutnya adalah transformasi W. Untuk transformasi W, ini adalah objek, ini adalah image. Okay. Kita ambil satu titik. Kita ambil titik E. Titik E dia sepadan dengan titik P. Kalau kita tengok titik E, dia berada di sebelah kanan. Bila dia jadi image, dia bertukar. Dia jadi ke sebelah kiri. Jadi kanan ke kiri, kiri ke kanan itu adalah sebagai songsang sisi. Jadi bila songsang sisi, dia merupakan pantulan. Jadi nak dapatkan pantulan, kita kena ambil garis tengah-tengah di antara objek dan image. Ini di tengah-tengahnya berada di sini. Di sini dua kotak, sini pun dua kotak. Okay. Garis ini namanya adalah X sama dengan 7. Jadi X sama dengan 7 ini merupakan garis pantulan. Jadi kita boleh nyatakan W merupakan pantulan pada garis X sama dengan 7. Kalau seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 9A. Kita nyatakan koordinat, kita dapat 1 markah. Kemudian kita melukis image bagi segi 4M. Di sini kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita namakan V sebagai putaran 90 darjah 1 markah. Dan ikut arah jam 1 markah, pusat 1 lagi markah. Dan untuk transformasi W, ternyatakan pantulan 1 lagi markah. Kemudian ternyatakan garis pantulan itu adalah X sama dengan 7 ni, dia dapat 1 lagi markah. Jadi secara keseluruhan, soalan 9 kita akan dapat 8 markah. Okay, seterusnya terlihat soalan nombor 10. Kelab ala sekitar SMK Bakong akan mengenakan rombongan ke Kota Baru. Perwakalan Putra dan Nur untuk menyertai rombongan tersebut ialah 4/7 dan 9/14 masing-masing. Soalan A. Lengkapkan uraian pokok di ruang jawapan dengan mengisi tempat kosong yang disediakan. Kita lihat pada ruang jawapan, kita ada Putra. Putra P ini maksud dia pergi, P prime tak pergi. Kalau dia pergi 4/7,
maka dia tak pergi 37 lah. Kita ambil 1 tolak dengan 47. Dapat 37. Okay, seterusnya berkenaan dengan Nur. Kurangkalian untuk Nur pergi adalah 9 per 14. Jadi kalau dia tak pergi, 14 tolak 9. Kita dapat 5. 5 per 14. Kemudian untuk kotak di bawah pun sama juga. Adalah 5 per 14 juga. Sebab dia adalah N prime. Kemudian kita tengok bahagian kesudahan. Di sini kita akan dapat Pn prime. Kemudian untuk kotak yang seterusnya kita dapat P prime N. Okay. Salah satunya mesti prime. Seterusnya soalan B. Hitung kebarangkalian bahawa hanya seorang daripada mereka yang menyertai rombongan tersebut. Okay, kata kunci kat sini adalah seorang saja. Bila seorang, kita akan tengok yang ada tanda prime tu. Jadi kat sini kita akan ambil Pn prime dan juga P prime N. Jadi kebarangkaliannya kita akan ambil yang pertama ni, Pn prime adalah 4 per 7 darab dengan 5 per 14. Kemudian untuk P prime dengan N, dua kombinasi ni kita akan tambah. Kemudian kita terus tekan calculator dan kita akan dapat 47.98. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita lengkapkan kemarajah pokok dengan semua nilai yang betul. Kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan B, langkah pengiraan 1, jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 10. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.